kita mengawal otak kita 4 ke 5% je. Sebenarnya orang yang paling banyak sekali kawal otak ialah Einstein, 10%. Wih, 10% je. Sebab tu dia brilliant, dia terror. Siapa yang, kalau ikut teori, siapa yang boleh kawal otak dia lebih daripada 40%, you boleh angkat benda ni tanpa megang dia. serius lah? Okay, jadi kita ni sebenarnya kawal 4 ke 5% je orang-orang biasa macam kita ni. Yang kita duk ingat lah, apalah untuk gerakkan tangan. Yang lain semua, bukan kita kawal, otak kita yang kawal. Parasimpatetik, dengan sympathetic nerve yang mengawal pergerakan usus kita, yang mengawal fungsi hati kita. Kita tak kawal buah pinggang kita. Ada kita kawal buah pinggang cepat tapi tak ada. Kita kata macam tu. Dia memang kerja dia menapis, tapi semuanya dikawal oleh otak kita. Faham tak? Jadi banyak satulah saya kata tadi, bila magnesium masuk dalam badan dia akan bercerai. Siapa yang buat tu? Otak yang arahkan sebenarnya. Okay. Faham. So kita ni sebenarnya 4-5% saja mengawal otak kita. Yang lain tu semua otak kawal kita. Macam kita nak makin kawal otak? Kena ambil magnesium lah. Itu banyak cerita lah. Tapi bila kita ada magnesium ni, dia membantu melancarkan tadi pergerakan nerve impulse otak tu. Okay. Ada cara lain lagi, okay, untuk memaksimalkan otak kita tu. Tapi itu cerita lain. Faham. Itu ada ilmu lain pula. Ada ilmu. Bukan ilmu sains Bukan ilmu sains lah tu. Susah. Okay. Cubalah macam dulu, macam mana Nabi Sulaiman boleh bergerak ke satu tempat ke satu tempat dengan cepat lah, apa semua. Itu semua ada kelemahan Nabi masing-masing lah.